Hai, selamat datang. Pernah tak anda terfikir kenapa butang yang sepatutnya bagi kita 5 minit lagi yang berharga tu selalunya buat kita rasa lagi teruk? Hari ini, kita akan bongkar misteri butang snooze dan sains di sebalik kenapa ia sering jadi musuh nombor satu kita waktu pagi. Inilah dia persoalan cepu emasnya, kan? Satu perasaan yang kita semua kenal sangat. Loceng penggera bunyi. Kita tekan snooze, kononnya nak rehat sikit lagi. Tapi bila loceng kedua bunyi, rasa macam kita ditarik keluar dari lubang yang lagi dalam. Ia satu paradoks yang buat kita geram, yang dialami oleh berjuta-juta orang setiap pagi. Tujuan kita hari ini adalah untuk tukar perasaan bersalah sebab tekan snooze tu kepada satu pemahaman yang lebih mendalam. Habis je penerangan ni, anda akan tahu dengan tepat apa yang berlaku dalam otak anda bila penggera berbunyi dan kenapa strategi yang lebih bijak mungkin jadi kunci untuk anda menang pertarungan di waktu pagi. Okey, jom kita mulakan dengan bahagian pertama, perangkap butang snooze. Kita akan tengok macam mana tabiat yang nampak macam tak ada apa-apa ni sebenarnya boleh kacau bilaukan proses bangun tidur semula jadi badan kita. Ini konsep asas yang paling penting sekali. Cuba fikir pasal tidur. Bukan macam switch on and off, tapi lebih kepada satu siri kitaran yang kompleks. Bila kita faham perjalanan ni, barulah kita boleh faham kenapa gangguan, macam penggera yang berbunyi berulang kali, boleh jadi sangat memudaratkan. Setiap malam, otak anda akan lalui beberapa kitaran ni. Setiap satu ambil masa lebih kurang 90 hingga 110 minit. Anda mula dengan tidur ringan, lepas tu masuk ke tidur nyenyak. Ini waktu penting untuk badan pulih, baiki tisu dan bina semula tenaga. Kemudian anda masuk fasa tidur REM. Waktu inilah selalunya kita bermimpi dan otak kita sibuk susun maklumat. Yang paling penting kat sini ialah beza antara bangun dari tidur ringan yang rasa macam senang je berbanding ditarik keluar dari tidur nyenyak yang boleh rasa macam satu kejutan besar pada badan. Sekarang, jom kita cakap pasal perasaan mamai